Cepatlah. Tinggalkan aku lagi. Kena basah. Ayya, macam mana mau balik? Apa ni? Tak suka, tak suka. Ish. Laba-laba pun nak takut. Cikgu Jasmine pun takut, Ma. Masa laba-laba kau hilang tu, napa? Amin. Sabar, Fizi. Jom balik. Kesian Cikgu Jasmine. Demam sebab terkejut. Betul-betul 3 hari cikgu besar ajak kita. Saya tak suka. Dia garang, Ma. Ish, hujan ni. Bila nak berhenti? Air dah naik ni. Listen, tak baik cakap macam tu. Kenapa? Hujan tu kan ramai. Apa kata? Ramai? Abang bomba tu ke? Mak terbakar panggil bomba datang. Diamlah. Nanti hujan lagi lebat. Agak-agak kalau kita jerit, tolong! Bomba datang tak? Tolong! Turun. Lompat je. Ingat, untuk menjadi ahli bomba,
kita mesti berani dan sentiasa bersedia, mental dan fizikal. Kalau baru panjat lori bomba dah gayat, susahlah. Gelap. Dah gelap ni. Macam mana kita nak balik? Saya mau balik. Kita guna tu. Jadi payung. Boleh ke? Kita jalan je lah. Kalau kau nak demam, pergilah. Aku tak nak. Siapa nak ikut? Mari. Oh, Panas. Sahabat selamanya. Bahagian 2. Siapa nak ikut? Mari. Maison. selalunya petang macam ni. Lepas main kita tak pergi ngaji. Mesti ustaz tunggu kita. Yalah. Sedapnya. Kasihan budak-budak tu tunggu. Habis lalu orang. Kenapa? Kena marah. Aku tak apa. Aku intan payung. Jadi mesti tak marah. Opah pun tak marah. Tapi... Tak. Upin, Ipin, nak makan lagi? Tak nak. Nanti akan marah lagi. Padan muka. Dah pesan jangan main. Dia main juga. Nakal. Engkau ni pun, Ros. Garang sangat. Diorang tu kan kecil lagi. Kau dulu lagi nakal. Akak pun nakal? Cakap orang je lebih. Dia pun sama. Tahu marah kita je. Kan? Ish. Kasihan korang. Mesti kena marah lagi. Tak apa. Garang-garang Kak Ros pun, dia tetap sayang kita orang. Betul. Sekarang ni, mesti dia tengah risau. Ish, mana budak-budak ni? Tak reti-reti nak balik. Risaunya. Ros, kau telefon Bapa Esat? Bilalah hujan nak berhenti. Air dah nak naik ni. Apa? Ehsan pun tak ada kat rumah. Sejuknya. Kalau dapat pakai baju biru-biru, mesti panas. Yalah. Pin, seronok ke tadi? Panasnya. Nak buka lah. Jangan. Kejap lagi Cikgu Jasmine ambil gambar. Betul. Aku tak panas pun.
cantik. Saya suka, saya suka. Aku pun suka. Aku nak bawa balik lah. Apa? Nak bawa balik? Amboi! Banyak cantik. Hei! Ini semua abang punya. Bagi balik. Tak mau, tak mau. Hah? Ih, balok! Nak cepat! Habislah bau masam! Dah memang masam pun. Alah, kenapa kena bagi balik? Kenalah. Nanti abang boleh sewakan pada orang lain. Jangan marah. Ini bukan untuk kita orang ke? Tolong sikit. Bukalah. Tak boleh, tak boleh. Ini saya punya. Saya tak suka, saya tak suka. Terlalan, terlalan. Sahabat selamanya. Bahagian 3. Macam mana ni tu? Macam tu lah. Ini semua pasal Rainbow. Rainbow! 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 Hah? Bertuah punya ayam. Asyik ngayau je. Susah kau orang. Rainbow. Merayau? Biasalah. Rumah Pak Samad. Masa tu... Rainbow?
siapa yang condong tu? Satu hari tu. Siapa tu? Cerita atuk lagi seram. Ceritalah tu. Masa tu tengah Piala Dunia. Atuk baru lepas hantar korang balik rumah. Tiba-tiba Oi, cuak atuk. Atuk perhati aja semak tu. Lagi jauh. Lepas tu atuk terdengar. Dengar apa tu? Tapi atuk berani. Atuk pergi dekat semak tu. Bunyi tu makin kuat. Makin kuat. Makin kuat. Itu pun terkejut. Atuk Tak nak balik ke? Hujan dah berhenti. Takutlah. Rainbow, tunggu. Bertuah menyayam. Nasib baik tak jadi apa-apa. Risau, Opah. Lain kali bila dah nak hujan tu balik cepat. Main je tahu. Betul. Nak buat lagi lah tu. Nak. Seronok. Kita orang dapat bercerita, dengar cerita dan buat cerita. Banyaklah cerita kau. Ni cerita kau.